syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan kurnia dan rahmatnya. Pada pagi yang berbahagia ni kita menyambung pengajian Asmaul Husna kita. Dan pada pagi yang berbahagia ni kita akan bicara mengenai nama Allah Subhanahu wa taala Al-Ali. Al-Ali iaitu Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi. Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi. Apabila bicara mengenai Allah Subhanahu wa taala Al-Ali, iaitu Allah yang maha tinggi, itulah Allah Subhanahu wa taala yang mencapai tingkat yang setinggi-tingginya, yang tidak mungkin dapat digambarkan. Tidak mungkin dapat digambarkan oleh pikiran sesiapa pun, dan tidak pula dapat difahami oleh akal manusia, walau bagaimanapun pintar dan juga pandainya seseorang itu. Dalam Al-Quran, surah Al-A'la, dalam Al-Quran surah Al-A'la ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menyebut auzubillahi minasyaitonirrajim, sabbihisma rabbikal a'la, bertasbihlah, mensucikan nama Tuhanmu yang maha tinggi dari segala kekurangan. Jadi apabila kita bicara mengenai Allah Subhanahu wa taala Al-Ali, Allah yang maha tinggi, kita akan bicara daripada tiga perkara ataupun tiga sudut. Yang pertamanya, maha tinggi Allah Subhanahu wa taala itu daripada sudut zatnya. Zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala mempunyai zat yang tinggi. Dan kita ni manusia tidak akan mampu memikirkan macam mana bentuk zat Allah Subhanahu wa taala. Suatu ulama sebut, kita jangan cuba membayang dan menggambarkan. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah, kata ulama. Hendaklah kamu berfikir mengenai tentang ciptaan Allah, jangan berfikir mengenai zat Allah. Kita tak akan mampu fikir. Takkan tersapai, tak tercapai di akal kita ni. Ibu-ibu, kakak, tuan-tuan sekalian, katakanlah ya, kita semua ni, katakanlah ada kita menggoreng petang-petang, kan sekarang musim hujan kan, kita pun bancuh tepung, bancuh udang kering ke, bancuh ikan bilis ke, kita goreng jemput-jemput atau cekodok, kita goreng kan, cekodok ke, jemput-jemput ke, kita goreng kan. Ada yang gebu putih, ada yang mungkin tak sempurna, tak masak lagi, kan? Tengah-tengah goreng tu terangkat awal ke minyak, kan? Dan sebagainya. Ada yang terlambat angkat, maklumlah kan? Hitam pula, kan? Jadi diangkat cekodok ni, diletakkan satu tempat. Katakanlah cekodok ni boleh bercakap dia. Tengok antara diorang, dia kata cantik gitu ni kan. Ada sini mengkerekot sini, sini kerekot kat sini kan. Ada yang hitam kan. Cantik rupa kita ni kan. Barangkali yang menggoreng kita ni pun cantik macam kita barangkali kan. Cekodok ni berbual antara mereka. Sudah tentulah yang menggoreng lagi sempurna, lagi hebat, dan lagi maknanya lagi baiklah. Macam tu juga kita rasa kita manusia ni, maknanya kejadian kita ni sempurna. Sempurna betul kejadian kita. Allah jadikan kan mata kat sini, hidung kat sini, mulut kat sini. Cuba mata kat sini, hidung kat belakang kan. Kemudian mulut pun kat belakang. Susah juga tau nak makan kan. Tengok dulu ada semut ke tak ni. Tengok kan. Cium dulu belakang dia. Tak basi, baru makan. Jauh. Nak 15 suap tu penat dulu . Tangan tu lepas 10 suap kena urut dulu. Penat sebab sini. Tapi Allah jadikan sempurnanya dekat dengan kita ni. Kita tengok jari kita kan, walaupun tak sama panjang, tapi kalau nak mengambil benda tu jadi sama panjang belaan. Sempurnanya jari kita ni. Kita rasa sempurna kejadian kita ni. Dan kita tak boleh nak kata barangkali Tuhan tu macam kita barangkali ni kan.
Cuma dia banyak kerja tugas ni, mesti tangan dia banyak. Tu yang bubuh tangan 6 tu, sini satu, sini satu, sini satu kan. Maha suci Allah daripada apa yang digambarkan. So Allah Subhanahu wa taala Al-Ali yang maha tinggi itu, dari sudut zat Allah Subhanahu wa taala takkan sama dengan manusia. Sebab itu, dan takkan sama dengan makhluk-makhluk yang lain. Dalam surah Asy-Syura ayat ke-11. Surah Asy-Syura ayat ke-11 ya. Surah Asy-Syura ayat ke-11 Allah menyatakan auzubillahi minasyaitonirrajim. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Dan tidak sesuatu pun yang setanding dengannya daripada zat dan sifatnya, dan dialah yang amat mendengar lagi amat melihat. Laisa kamitslihi syai'. Tak sama Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk-makhluk, takkan sama. Ibu-ibu, kakak, tuan-tuan sekalian kan, kalau kita mengikuti kuliah kat YouTube baik-baik YouTube tu macam-macam kan. Ada yang memang ustaz-ustaz yang mengajar dia menjisimkan Tuhan. Sedangkan maha suci Allah daripada sama dengan makhluk. Allah sebut dalam surah Asy-Syura ni, dari sudut zatnya Allah tu lebih mulia, lebih tinggi. Ketika dia mentafsirkan yadullahi fawqa aydihim, walaupun dari sudut terjemahan literalnya tangan Allah di atas tangan mereka, tapi dia mentafsirkan tangan tu ni macam tangan kita ni. Allah ni macam tangan kita ni. Maha suci Allah daripada bersifat dengan sama seperti makhluk. Dia kata Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah tu dia duduk bersemayam di atas arasy. Kan setengah-setengah ustaz kat YouTube tengah ajar, ni duduk macam kita ni, macam kita ni, macam kita ni, kata dia. Kan maha suci Allah. Surah Asy-Syura Allah sebut laisa kamitslihi syai'. Allah takkan sama dengan kita sekalipun. Takkan sama pun. Habis dalam Quran tu yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Bahasa Al-Quran ada yang bahasanya perlu ditafsirkan kan, oleh ahli sastra. So, bahasa Al-Quran ni setengah-setengahnya tinggi. Walaupun perkataan tu yadun kan, tapi maknanya bukan maksud tangan. Ulama ahli sunnah wal jamaah mentafsirkan dengan kuasa. Kuasa Allah di atas tangan-tangan mereka. Kan? Bukan tangan seperti ini. Ada setengah-setengah bahasa tu dia bukan diterjemahkan secara literal. Ibu-ibu, kakak, tuan-tuan sekalian kan, saya pernah menjadi pensyarah jemputan di Moscow State University di Rusia. Kan? Ngajar orang Rusia dekat Rusia, kat Moskow sana tu. Duduk sana, sejuk kan, main lagi kan. Apa nama, kalau beli makan tu, makan tak habis, ikat bungkus, keluarkan kat tingkap ni. Jadi peti ais. Tak payah peti ais, tak basi makanan. Lauk-lauk ayam-ayam tu kan, makan tak habis, bungkus kat tingkap ni, keluarkan kat tingkap, diikat, keluarkan kat tingkap macam tu. Kan? Bunyi sejuk kat sana tu. Jadi di Moscow State University itu dia ada Oriental Study. Maknanya orang-orang yang bukan Islam ni dia belajar pasal bangsa-bangsa timur. Dia panggil orientalis lah, kalau pernah dengar. Saya rapat dengan dua geng orientalis, satu yang bahagian Nusantara ni, satu lagi yang bahagian Arab dan juga belah-belah Iran tu. Maksudnya dia kaji bangsa ni, dia kaji bangsa kita. Dia baca Quran tu kadang-kadang lebih fasih daripada kita. Dia baca Jawi tu fasih. Dia baca Jawi tu fasih tu, baca Jawi tu. Ni geng-geng yang datang tu kat sini. Waktu sahabat-sahabat ataupun kawan-kawan saya yang bukan daripada agama ni bawa dia berjalan kat Kuala Lumpur. Orang Rusia ni pergi Tugu Negara. Kan, pergi Tugu Negara. Saya terangkan ni Tugu Negara apa semua. Kan ada bawah tu ada tulisan Jawi tu. Kan, kawan ni pun cuba nak bacakan bagi dia lah. Minah Rusia ni yang tolong bacakan. Bersekutu bertambah maju. Minah Rusia ni yang tolong bacakan. Orang study. Okey. Satu hari dia tanya kepada saya satu perkataan bahasa Melayu. Sebab bahasa Melayu bukan bahasa dia. Dia kata, dia cuba terjemahkan satu pepatah kita, telur di hujung tanduk. Bagi dia, telur di hujung tanduk tu adalah keadaan yang ajaib. Telur di hujung tanduk, ajaibnya. Orang tu kan, dia boleh naik motor dengan keadaan membuat gaya,
yang sangat maknanya sangat pelik lah kan. Boleh macam tu dan sarkas kan, macam tu lah macam ni, macam telur di hujung tanduk. Kan? Kita orang Melayu kita faham apa maksud itu. Sebab itu bahasa kita. Kan telur di hujung tanduk ni maksudnya kan dalam keadaan yang genting, keadaan bahaya. Macam tu juga orang yang tak mahir dalam bahasa Arab cuba terjemahkan bahasa Arab dengan literal. Itu jadi tu. Akhirnya jadi menjisimkan Tuhan. Ada saya kat YouTube, kalau kita bahaya tau, tengok belajar, pilih juga siapa yang kita nak belajar. Ni telinga Allah, Allah kata dia, Allah ada telinga macam ni kata dia. Kan? Tangan Allah macam tangan ni lah. Sebab terjemahkan yadullahi fawqa aydihim. Sedangkan Allah Al-Ali, Allah yang maha tinggi, takkan sama zat Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk-makhluk yang lain. Laitsa kamitslihi syai'. Kita ahli sunnah wal jamaah tidak akan menjisimkan Tuhan. Akidah ahli sunnah wal jamaah, dia tidak akan menjisimkan Tuhan. Kalau ada orang ajar macam tu, itu bukan daripada aliran ahli sunnah wal jamaah. Kan? Maka adalah kita berlepas daripada pengajian yang demikian itu. Itu yang pertama. Bila kita bicara mengenai Allah Subhanahu wa taala Al-Ali, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi daripada sudut zatnya, tak mungkin dicapai dan difahami di akal. Kita tak boleh nak fikir-fikir, takut kita menjisimkan, kita menggambarkan macam mana keadaan Tuhan tu. Oh, Tuhan kadang-kadang maha pengasih, Tuhan kadang-kadang maha penyayang. Ada orang-orang bukan Islam gambarkan depan muka senyum sampai sini ya, balik belakang muka masam tu ini ya. Ada dua wajah, satu sini satu sini. Kan? Bubuh tangan, 6 tangan sini tangan. Sebab Tuhan banyak kerja. Macam manusia tapi banyak tangan pula kan. Ini maha suci Allah daripada demikian. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kemudian yang kedua, apabila kita bicara mengenai Allah Subhanahu wa taala Al-Ali, Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi, yang keduanya maha tinggi Allah Subhanahu wa taala daripada sifatnya. Kan? Maha suci Allah Subhanahu wa taala daripada sifatnya, ketinggian sifat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat kan dalam rantaian Asmaul Husna, dia menggambarkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maha tinggi sifat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bicara mengenai Allah Al-Qadir, Allah yang maha berkuasa. Berkuasa Allah, kuasa sungguh. Kuasa sungguh kuasa Allah Subhanahu wa taala itu. Kuasa tak bertepi dan tidak berkurangan. Hari ini sehebat mana raja pun, di mamah usia dia semakin lemah, semakin lemah. Kita baca surah Al-Kahfi, kita jumpa satu sejarah, satu tokoh yang sangat hebat yang menguasai timur hingga ke barat, yaitu Iskandar Zulkarnain. Iskandar Zulkarnain, dia adalah raja yang hebat, menguasai banyak tempat dan juga beriman kan pada Allah Subhanahu wa taala, kan bersyariatkan syariat Nabi Sulaiman alaihi salam, Nabi Daud alaihi salam dan Nabi Musa alaihi salam. Kan sebab Iskandar Zulkarnain ini kalau ikut sejarah lebih kurang 400 tahun sebelum Masihi. Ada khilaf ada yang kata Iskandar Zulkarnain adalah Alexander the Great. Kalau Alexander the Great 300 tahun sebelum Masihi. Tapi kalau ikut sejarah Alexander the Great, dia juga menguasai banyak tempat tapi dia tidak beriman. Kan? Dia tak beriman, dia menyembah dewa-dewa. Yang sama macam Alexander the Great ni 100 tahun sebelum itu, iaitu 400 tahun sebelum Masihi, Cyrus the Great. Cyrus the Great ni daripada Parsi. Dia juga menguasai timur dan barat. Ulama kata mungkin Iskandar Zulkarnain yang disebut dalam surah Al-Kahfi itu adalah Cyrus the Great. Kan? Balik nanti boleh tengok sejarah Cyrus the Great. Jadi hebat, menguasai timur dan barat. Dan kehebatannya itu bukan saja dia berlawan dengan manusia, dia berlawan dengan satu makhluk yang pelik. Kan? Dengan satu makhluk yang pelik yang disebut dalam hadis Nabi SAW, makhluk itu adalah Ya'jud dan Ma'jud. Makhluk pelik. Nak senang faham bukan macam tu tau, nak senang faham. Pernah tengok tak cerita-cerita epik? Ada tu makhluk ok. Pernah tengok tak? Tak pernah tengok Ustaz. Kita tengok cerita Sembilu dulu tahun 80-an 90-an punya kan. Ada makhluk yang pelik.
Makhluk pelik ni dia dia keluar dan dia banyak merosakkan. Jadi Iskandar Zulkarnain dia bertemu dengan satu kaum tu minta tolong. Dan Iskandar Zulkarnain akhirnya tolong kaum ni kepung dan dikepung dekat bahagian-bahagian bukit dan gunung, kemudian dileburkan besi. Jadi bukan saja perlawanan itu bukan saja perlawanan yang zahir dengan pedang, tombak, panah dan sebagainya, tetapi juga perlawanan itu bersifat yang rohani, yang tak nampak, sebab dicairkan besi itu dengan ayat-ayat, maknanya kitab-kitab yang terdahulu. Jadi kaum ni terkurung dalam bukit yang dileburkan besi dan tembaga ni, dia tak boleh nak korek. Kalau ikut hadis Nabi SAW, nak korek, nak tembus saja, besi itu akan maknanya kembang balik, tutup balik lubang tu. Dan Ya'juj dan Ma'juj ni nanti di akhir zaman dia akan keluar balik. Okey. Balik pada pengajian kita tau, jangan lost. Panjang cerita ni, banyak kita nak cerita sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang maha tinggi itu. Kalau berkuasa sungguh. Jadi Iskandar Zulkarnain ni di ujung-ujung usia dia ialah usia dia usia, kita ni ada aging proses ada proses penuaan kita. Jadi dia makin tua akhirnya sakit dia. Ketika sakit dia kata kepada pengurusan jenazah raja istana ni, dia kata kalau aku mati besok, last tarbiyah iman yang aku nak rakyat aku tahu. Ketika diusung keranda aku ni, tolong keluarkan tangan aku ni daripada keranda. Ni tarbiyah iman. Tengok orang kan, kalau dia faham kan, meninggal pun masih lagi nak berjasa. Kenapa biar tangannya itu dikeluarkan? Dia kata biar ketika kereta kuda mengusungi jasad aku ke tempat pengebumian, biarlah tangan ini, maknanya dilihat, tangan ini tidak membawa apa-apa. Yang pertama, raja yang hebat, mati tak bawa apa-apa pun. Yang keduanya, biarlah dilihat sebesar mana kekuasaan dan pemerintahan aku pulang kepada Allah Subhanahu Wa Taala hanya seorang diri, tak ada siapa-siapa pun. Dia bawa kereta kuda tu, tidak bila diiring jenazah Iskandar Zulkarnain ini, semua rakyat tengok dan sampai mesej tu, tengok raja kita ni kan, Masya Allah. So apa yang ada kat dunia kita ni hanya sementara, kita wakafkan, kita buatlah untuk akhirat, sebagai jambatan ke akhirat. Tengok sehebat mana pun, tapi kekuasaannya itu mana sampai masa mati meninggal, dah tak adalah kekuasaannya itu, hanya tinggal sejarah saja. Itu manusia. Tetapi sifat Allah Al-Ali, sifat dia, Allah ni kalau kuasa sungguh, berkuasa sungguh, dan tak ada maknanya sampai tu masa tak ada merosot kuasanya itu. Sebab tu dalam surah Al-Fatihah Allah letakkan ayat untuk kita ingat, Maliki Yaumiddin. Allah tu raja sampai pada hari kiamat, sampai hari pembalasan. Tak ada hari ni raja besok nanti lupa-lupa ke, tak ada. Raja besok penat lah, duduk kejap, berehat lah, cuti 2 minggu lah kan, pergi kat mana-mana kan, tak. Tapi raja sampai hari pembalasan. Kuasa Allah, kuasa itu kuasa sungguh kuasanya itu. Ni. Jadi Al-Ali yang keduanya, sifat Allah Subhanahu Wa Taala maha tinggi, tidak tertanding. Kita lihat sifat Rahim Allah Subhanahu Wa Taala. Rahim Allah Subhanahu Wa Taala, kasih itu kasih sungguh. Kasih itu kasih sungguh. Allah ciptakan kita ni makhluk manusia, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Aku jadikan manusia itu sebaik-baik kejadian. Allah cakap, Allah tak jadikan orang beriman ni, Allah kata jadikan manusia. Dan manusia ni sebaik-baik kejadian dan yang sangat Allah sayang manusia. Cuba kita tengok rahman Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman Allah tu pemurah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lihat kan, manusia Allah jadikan, Allah kasih pada manusia kan. Tak menyembah Allah pun Allah bagi rezeki. Kasihnya Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal tak sembah Allah Subhanahu Wa Taala tu, tapi kan makan burger bukan main ni. 2-3 biji kan. Padahal tak sembahyang padahal kan. Allah tetap bagi rezeki. Taklah tak sembahyang, tiba-tiba mulut ni tenganga, tak boleh katup. Sebab apa? Ya sembahyang lagi. Ya betul sembahyang Allah. Tak macam tu. Umurnya. Kasih Allah kasih sungguh. Kita hari ini kan dengan manusia. Hari ini kasih, besok bertekak, bergaduh, tak bertegur. Kan? Tak bertegur, mengungkit batu kan. Dulu kalau saya tak tolong awak, tak awak jadi macam ni tau, mengungkit batu kan. Manusia. Kasih itu
kasih tu dia tak macam mana Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala orang tak sembah dia pun Allah tak bagi rezeki. Tak ada kurang. Ada Allah sekat ni udara ni. Udara. Ada Allah bagi bil kat udara ni ada. Ada Orang sembahyang ke, orang derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala ke, tak ada sampai bil. Yang sembahyang hari ni kira dia punya bil tu free. Yang tak sembahyang kena bayar bil. Kalau tak bayar bil kena potong udara ni, kan. Jadi tak bulan kena jimat-jimat dah. Jimat. Sebab apa tu? Jimat, nanti bil tinggi udara. Tak ada. Kasih Allah tu kasih sungguh, kasih Allah Subhanahu wa taala itu. Itu Allah Al-Alim. Apa lagi? Kan? Maha pengasih, maha penyayang, maha pemberi rezeki. Beri sungguh rezeki. Allah beri sungguh rezeki pada kita tu. Kan tak ada Allah Subhanahu wa taala nak catu-catu ke. Kita ni ibu bapa kakak tuan sekalian kan, rahsia rezeki ya. Kita je. Kan? Siapa nak rezeki dia murah, kan? Kan rahsia rezeki. Allah Subhanahu wa taala memberi rezeki pertama kepada tanggungjawab yang kita tunaikan. Allah SWT bagi rezeki pada tanggungjawab yang kita tunaikan. Pesan kat suami kita, pesan kat suami kita ni. Kan? Hari ni kalau orang tu dia menunaikan tanggungjawab, ada rezeki pada dia tu. Dan semakin besar tanggungjawab kita pegang, semakin murah rezeki kita. InsyaAllah. Lepas tu jangan takut ambil tanggungjawab. Nak tolong orang, tanggungjawab diri, tanggungjawab keluarga, tanggungjawab masyarakat. Kan? Seorang suami kalau dia mengabaikan tanggungjawab nafkah, maksudnya tanggungjawab dia tak buat, rezeki dia setara tu je. Kan? Isteri pula yang berusaha untuk mengambil alih tanggungjawab nafkah, kita boleh tengok rezeki isteri tu je nanti naik. Kan? Ibu-ibu, kakak, tuan-tuan mungkin banyak menyaksikan kan. Katakanlah satu orang suami kan, dia buat tak tahu pada nafkah, isteri yang terpaksa fikir tentang duit tuition anak, duit bas anak, pampers anak, apa semua. Rezeki suami tak itu je, tapi isteri makin naik. Sebab tanggungjawab. Allah bagi rezeki pada tanggungjawab yang kita tunaikan. Kan? Sebab itu Islam tu ajar kita suruh menunaikan tanggungjawab. Rahsianya rezeki ada di situ. Kan? Dan juga tanggungjawab ni dah boleh ambil yang besar. Tanggungjawab masjid, surau. Kan? Ibu-ibu, kakak, tuan-tuan sekalian kan? Kalau dia kata kita jadi AJK masjid, AJK surau, kita ambil tanggungjawab kan. Mungkin penat, terpaksa nak minta sana, derma sana, nak bangunkan masjid surau. Tapi nanti ada je rezeki Allah Subhanahu Wa Taala datangkan. Ada je rezeki Allah Subhanahu Wa Taala datangkan. Ini dia. Macam tu juga katakanlah kita terlibat dengan madrasah ke apa semua, kita tahu rezeki macam mana. Ada je Allah cukupkan. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala bagi rezeki pada tanggungjawab yang kita tunaikan. Yang kedua pada keperluan kita. Keperluan kita keperluan sungguh lah, insyaAllah. Sebab tu kalau besar keperluan, insyaAllah. Habis tu keperluannya banyak, tapi macam tak cukup je, maksud tu itu bukan keperluan, banyak pembaziran kadang-kadang. Yalah, dah ada TV, nak TV lebih besar lagi, memanglah tak cukup kan. Samsung baru keluar TV ni, bestnya, asyik tukar TV je kerja kan. Memanglah kan. Allah SWT bagi rezeki Allah bagi rezeki sungguh Allah SWT tu bagi. Ni sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang maha tinggi. Kemudian yang ketiganya, Allah Al-Ali, Allah yang maha tinggi. Yang maha tinggi Allah Subhanahu Wa Taala yang perkara-perkara berkaitan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara-perkara lain yang berkaitan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Yang pertama zatnya, maha tinggi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua sifatnya, sifat Allah tu maha tinggi sungguh. Kan? Hebat sungguh. Bukan main-main punya, bukan sikit-sikit punya, bukan yang lebih kurang punya, betul-betul punya. Dan yang ketiganya perkara-perkara yang berkaitan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah perkara-perkara yang berkaitan dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Antaranya adalah kitab-kitab yang diturunkan kepada manusia. Kan? Maknanya apa yang ada daripada Allah Subhanahu Wa Taala diturunkan melalui kitab-kitabnya itu tinggi sungguh. Status ilmunya, tinggi sungguh keadaan pengajarannya, tinggi sungguh panduan-panduannya. Kitab-kitab. Dalam sejarah manusia ini ada 4 buah kitab diturunkan kepada manusia. Pertama kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kitab Zabur. Yang keduanya kitab Taurat. Pertama Taurat dulu.
Taurat dulu sebab Nabi Musa dulu. Pertama kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kitab Taurat. Yang keduanya kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Dawud alaihissalam. Dan yang ketiganya kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan yang terakhir Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan? Kalau orang maknanya beriman dengan kitab, apa yang diajar dalam kitab ni adalah yang betul-betul. Tapi yang kekal kata Allah Subhanahu wa taala, yang kekal hanya Al-Quran. Sebab kitab-kitab Taurat, Zabur, Injil dah bertukar-tukar. Kan? Tapi yang kekal Allah sebut dalam Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang menurunkan Al-Quran, kamilah yang akan memeliharanya, iaitu Quran ni kekal. Nah, sebab itu ilmu-ilmu berkaitan Quran, Masya Allah. Quran tu belajar baca, ibu kakak sekalian, belajar baca. Tak ada istilah terlambat. Tak ada istilah terlambat. Malulah ustaz. Cucunya sama, korok satu dengan saya ni. Tak apa. Nanti saya sebut alif di atas A, alif di bawah I, alif di depan U, A, I, U. Alah, malunya ustaz. Sama dengan cucunya. Ba di atas ba di bawah bi, ba di depan bu. Ternampak pula ta di atas ta. Ba, bi, bu, ta. Ish. Macam bunyi betul juga. Tak apa Belajar. Quran tu belajar. Ibu-ibu kata tuan-tuan sekalian, Allah Al-Ali. Yang ketiganya perkara berkaitan dengannya, itu kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Saya kongsikan amalan ni, banyak sangat feedback. Baru-baru ni saya ingat dalam 2 minggu lepas kot, 2 minggu lepas. Satu orang tu badan dia tak sedap, macam tak sedap. Dia tak sedap badan. Jadi saya macam sakit-sakit macam tu. Saya kata, "Kak, cuba amalkan." Kan? Oleh asas wasubih zat nafas. Dia ngamalkan tu satu hari, dia bangun tidur dia tak sedap. Keluar benda berbulu dari mulut dia ni. Bergulir zup hilang. Kan? Sebab bila kita tarik nafas, kita bukan saja tarik oksigen, tapi kita sedut keberkatan-keberkatan yang ada keliling kita. Ketika kita keluarkan nafas, bukan saja kita keluarkan karbon dioksida, tapi benda-benda yang tak baik dalam badan kita ni. Penyakit ke, jin ke, sihir ke, apa-apa ke, insya-Allah. Siapa-siapa ada sihir, ada saka ke apa kan, amalkan benda ni. Tapi kalau mula-mula dia pening sikit, kalau ada benda tak bagus dalam badan kita, dia berlawan kan, dia pening sikit. Tapi teruskan amal, insya-Allah. Banyak feedback. Kan? Itu Quran. Kan? Itu contoh beberapa ayat-ayat yang kita kongsikan. Banyak lagi sebenarnya. Sebab Al-Quran kalamullah, perkara berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi perkara berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala ni Al-Ali, Allah tu sifatnya tinggi. Sudah tentulah benda ni tinggi. Sudah tentulah benda ni hebat. Itu benda amalan. Ada lebih daripada 500 ayat mengenai sains dalam Al-Quran. Satu-satu Allah buka ilmu tu kepada manusia. Satu-satu Allah bukakan. Kan? Lebih 500 ayat mengenai sains. Macam-macam lah. Sekarang ni ibu kakak tuan-tuan sekalian, perkara yang paling dibimbangi manusia. Tahu apa yang paling dibimbangi manusia? Kepanasan suhu muka bumi. Kita ni melepaskan banyak, maknanya asap-asap, karbon-karbon, ozon makin nipis. Ozon ni lapisan yang berada di langit. Bila ozon makin nipis, UV daripada matahari itu direct ke bumi, bumi ni makin panas, suhu muka bumi makin panas. Kita pun sebut, peduli apa kan? Kita ada aircon, rumah kita ada aircon. Belajar kat Bukit Jelutong pun ada aircon. Itu yang mengantuk sikit. Itu yang mengantuk sikit. Tapi rupanya bila suhu muka bumi makin panas, dia mencairkan kutub utara, kutub selatan. Bila kutub utara, kutub selatan dicair, dia meningkatkan paras air laut. Bila air laut ni meningkat, dia akan banyak menenggelamkan muka bumi. Quran sebut banyak pasal laut, tapi Quran sebut ada 2 ayat mengenai laut sebagai tanda hari kiamat. Yang pertama apa? Wa idzal biharu fujirat, apabila laut ini membuak-buak airnya. Sekarang di New Zealand, bongkah-bongkah ais yang cair daripada kutub tu dah berlayar sampai dekat New Zealand, sampai dekat mana-mana tempat. Paras air laut meningkat.
Di Malaysia, kajian di Malaysia 2050 kalau benda ni tak terkawal, banyak kat Malaysia ni pun banyak tenggelam muka bumi kat Malaysia ni. Macam 2050 sempat tak gerak kan? 2050 kan? Banyak muka bumi Malaysia pun tenggelam. Allah sebut sebab tu yang ketiga perkara berkaitan Allah Al-Ali Al-Quran, Allah sebut benda tu benar-benar berlaku. Yang kedua apa? Laut sebagai tanda hari kiamat. Wa idzal biharu sujjirat, apabila laut ini terbakar ataupun dinyalakan. Dulu pelik tau, tak logik api boleh hidup di atas air, sebab airlah yang memadamkan api. Tapi hari ini kita tengok kapal tangki, maknanya berlaku aksiden tengah-tengah laut, kita tengok api itu menari-nari atas air. Allah sebut Quran wa idzal biharu sujjirat. Dua-dua benda ni dah berlaku dah ni. Makin dekat hari kiamat tu. Tapi Nabi ajar pada kita, bukan kiamat tu yang kita takut. Yang perlu kita risaukan apa persediaan kita. Sebab kiamat tu mesti akan berlaku. Kematian tu juga adalah kiamat kecil, mesti berlaku. Apa persediaan kita? Itu yang paling penting sekali. Muslimin dan muslimat rahmatullah sekalian. Kemudian Allah Al-Ali, Allah yang maha tinggi ini, bab yang ketiga, perkara yang berkaitan dengan Allah yang maha tinggi. Apa dia? Yang tadi itu pertama kitab-kitabnya. Kemudian yang kedua daripada perkara yang ketiga, jangan lost ni. 2, 3 mana pula ni ustaz ni. Kedua daripada perkara ketiga, iaitu perkara berkaitan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keduanya iaitu para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dia berkaitan Allah Al-Ali, maka para nabi dan rasul statusnya memang tinggi. Dikurniakan kepada nabi dan rasul itu mukjizat. Nabi Daud mukjizat melebihi ketika itu. Suaranya merdu sangat Nabi Daud alaihissalam. Nabi Sulaiman kehebatan tenteranya. Nabi Sulaiman boleh memerintah manusia, jin, burung-burung, binatang-binatang, angin. Nabi Musa boleh membelah laut. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam belah bulan. Dan Al-Quran itu sendiri mukjizat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kitalah umat yang paling beruntung kerana kitalah yang mewarisi mukjizat Nabi kita. Umat terdahulu tak mewarisi mukjizat Nabi mereka. Nabi Musa boleh belah laut, apa ayat Nabi Musa baca kita tak tahu. Nabi Sulaiman boleh tundukkan jin, apa ayat Nabi Sulaiman baca kita tak tahu. Tapi Nabi kita Muhammad boleh buat itu dan ini kita tahu. Sebab Quran itu diwariskan kepada kita tu. Perkara berkaitan Nabi dan juga Rasul. Sebab itu ibu kakak tuan-tuan sekalian, jadikan Rasul sebagai contoh pilihan. Ketika zaman Nabi Musa itu Nabi dan Rasul. Orang ikut Nabi Musa selamat. Maka siapa ikut Nabi Musa merentasi laut, selamat dia. Nabi Nuh alaihissalam, siapa ikut Nabi Nuh selamat. Ketika Nabi Nuh alaihissalam banjir, siapa ikut Nabi Nuh alaihissalam selamat. Begitu juga dengan Nabi Sulaiman. Siapa ikut Nabi Sulaiman saja selamat. Sebab dia Nabi dan Rasul. Dia berkaitan dengan perkara ketiga, berkaitan Allah Subhanahu Wa Taala yang maha tinggi. Dan sekarang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita umat Nabi Muhammad, siapa ikut Nabi saja selamat. Berarti ikut Nabi. Nabi itu sebagai contoh ikutan kita. Ikut Nabi itu mana amalkan sunnah-sunnah dia. Sunnah Nabi ada bentuk diri. Bentuk diri kan senang. Ibu kakak dah pakai cincin kan. Niatkan saja pakai sunnah. Sunnah bentuk diri apa? Ikut Nabi ni. Sebab Nabi berkaitan dengan Allah yang maha tinggi. Maknanya apa yang Nabi sebut itu selamat. Sudah bentuk diri apa? Senyum. Latih senyum latih senyum. Jangan muka ketat kan, latih senyum. Beli cermin kat muka latih senyum kan. Senyum. Nabi sebut senyum tu sedekah. Tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah. Senyuman kamu di hadapan saudara kamu sedekah. Bukan senyuman pada tabung kelasnya, bukan Datang tabung kelas senyum kan. Hei, lama senyum. Dah lah aku tengah bersedekah ni, sibuk lah kawan. Bukan tabung masjid di hadapan saudara kita ni, saudara muslim. Itu sunnah bentuk diri. Ada sunnah bentuk keluarga. Sunnah bentuk keluarga, keluarga banyaklah. Isteri taat pada suami, suami bertanggungjawab pada isteri, memanggil pasangan dengan panggilan yang paling baik. Kan? Nabi Muhammad, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam panggil isterinya Aisyah dengan panggilan Humairah. Humairah ni maksud dia si merah yang kecil. Kan? Maksud bahasa konteks bahasa Melayu ni cute. Nabi panggil isteri dia cute. Alamak.
Cara kita panggil kan pasangan kita macam mana. Ada sunnah bentuk masyarakat, kelas-kelas macam ni sunnah bentuk masyarakat, amar ma'ruf nahi mungkar. Ada sunnah bentuk negara, membangunkan negara, mempertahankan negara, itu sunnah. Ada sunnah bentuk ummah tu bantu yang lebih daripada batasan geografi kita, saudari di Palestin dan sebagainya. Itu maknanya berkaitan dengan Allah. Yang keduanya adalah Nabi, para Nabi dan juga Rasul. Muslimin dan muslimat rahmatullah sekalian. Jadi kita bicara min Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi sebagai akhirnya Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran surah Isra ayat yang ke-43. Surah Isra ayat ke-43 Allah menyatakan auzubillahi minasyaitanir rajim. Subhanahu wa ta'ala amma yaquluna 'uluwan kabira. Surah Isra ayat yang 43. Maha sucilah Allah dan tertinggilah ia setinggi-tingginya, jauh dari apa yang mereka katakan. Maha suci Allah. Jadi apabila bicara Allah Al-Ali, Allah yang maha tinggi, kita bicara daripada tiga sudut. Itu pertama zat Allah Subhanahu wa taala, yang kedua sifat Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga perkara-perkara yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang berkaitan ada dua. Yang pertama kitab-kitabnya, segala pengajaran daripada kitab-kitab maha tinggi juga, dan juga pengajaran-pengajaran yang diberi oleh rasulnya. Yang keduanya, sebab rasul adalah apa yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana Allah itu yang maha agung, maha tinggi, maka para rasul juga dapat bimbingan itu. So pengajaran-pengajaran, bimbingan daripada hadis adalah yang tertinggi, kan? Selain daripada kitab Allah Subhanahu wa taala itu. Jadi saya setakat ini saja dulu yang boleh kita kongsikan bersama. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang kurang dalam materi kelemahan diri saya sendiri. Saya minta ampun dan maaf. Aku lu qauli ma sami'tu, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.